Satu perkara untuk adik-adik di universiti perlu ingat, sebelum menyewa, pastikan kawan-kawan serumah tiada amalan pelik-pelik. Ini kisah 4 pelajar universiti Farah, Aina Nurul dan Nana yang tinggal bersama di sebuah rumah sewa di Seksyen 7 Shah Alam. Pagi itu, Farah, Aina Nurul dan Nana sepatutnya bertolak ke Cameron Highlands untuk bersia-sia dan bermalam. Farah terpaksa batalkan niat untuk mengikuti kerana ada assignment accounting yang penting perlu disiapkan. Aina pula mengadu sakit perut teruk dari semalam. Lewat petang, Farah pulang ke rumah yang sunyi gelap. Di muka pintu, dia nampak kasut Aina tersusun kemas. Aina tak pergi rupanya, bisiknya perlahan, agak lega. Ketika dia melangkah hendak masuk ke bilik, Farah berhenti dan memandang bilik Aina. Pintu bilik Aina sedikit terbuka, tapi lampu bilik tidak dibuka. Dalam kesamaran, Farah melihat kelibat Aina berdiri membelakanginya. Ketika masuk ke bilik Farah, kedengaran pintu bilik Aina ditutup rapat. Farah menarik nafas panjang keletihan seharian di uni. Dia mencapai tuala untuk mandi. Ketika melalui dapur, Farah terhenti sejenak. Di atas meja dapur, kulit telur berserakan merata, ada yang masih basah dan melekit, bau hamis. Patutlah Aina sakit perut, bisik Farah dalam hati sambil menggeleng. Makan telur bersepah. Farah cepat-cepat kutip semua kulit telur yang berselerak itu dan buang ke tong sampah. Tak mahu fikir panjang. Dia hanya nak mandi dan rehat. Malam itu, Farah masih sibuk menyelesaikan assignment accountingnya. Matanya mulai penat. Jadi Farah ke dapur untuk buatkan segelas kopi panas. Ketika Farah hendak balik ke bilik dengan cawan kopi di tangan, terdengar bunyi pintu bilik Aina terbuka sedikit. Farah memandang. Biliknya gelap. Kemudian, hanya suara Aina yang kedengaran dari dalam bilik itu. Farah, jom teman aku malam ni. Farah menggeleng kepala. Tak boleh Aina, assignment aku banyak. Kena hantar minggu depan. Lain kali ya. Farah cepat-cepat berpaling dan berjalan ke biliknya kerana tak mahu termakan pujukan Aina. Tengah malam, telefon Farah berdering. Nama Nurul terpapar di skrin telefon. Hello Nurul. Hello weh Farah. Keluar ke depan pintu rumah sekejap. Hah, kau tertinggal apa? Alah, keluar je lah. Farah menghela nafas, keluar dari bilik dan berjalan ke pintu hadapan. Farah menjeling ke bilik Aina. Gelap, pintunya terbuka sedikit. Aku dah kat depan. Ada apa? Kau tengok, ada berapa kasut kat situ. Kasut aku dengan kasut Aina je lah. Kenapa? Nurul ketawa kecil. Haha, aku dah cakap. Aina tertinggal kasut dia. Farah mengerutkan dahi. Tertinggal? Aina kan kat rumah. Tiba-tiba suara Aina menyelinap dalam telefon. Riang seperti biasa. Weh, simpan kasut aku tu elok-elok ya. Takut kena hujan. Muka Farah pucat seketika. Aina ikut dengan korang? Bisik Farah perlahan. Memalingkan muka ke belakang. Pintu bilik Aina kini terbuka luas. Di dalam kegelapan berdiri satu makhluk tinggi kurus. Lidah panjang terjelir keluar, kepalanya berpaling ke arah Farah. Farah menjerit sekuat hati. Farah membuka mata perlahan. Farah sekarang hanya terbaring di ruang tamu. Puan Halimah, pemilik rumah sewanya, duduk di sebelahnya sambil memeluknya erat. Seorang lelaki tua berdiri di sudut, wajahnya serius. Syukurlah kamu dah sedar, kata Puan Halimah lega. Farah terpinga-pinga. Apa yang jadi, makcik? Puan Halimah menghela nafas panjang. Nurul call. Makcik tengah malam tadi. Dia kata Farah jerit kuat, lepas tu terus senyap. Dia risau terus call makcik datang. Kami jumpa pintu terbuka dan kamu pengsan dalam rumah. Farah memandang ustaz itu. Makcik Halimah seakan tahu persoalan Farah. Rumah ni ada cerita lama dengan penghuni dulu. Sambung Puan Halimah perlahan. Ustaz dah bersihkan sebelum ni tapi nampaknya tak cukup.
Makcik Halimah tidak mahu cerita lebih lanjut. Selepas malam itu, Farah, Aina Nurul dan Nana tak berani lagi tinggal di situ. Mereka berpindah ke rumah lain dalam masa seminggu. Puan Halimah hanya mengangguk, faham, tanpa banyak soal.